Okay geng, Alhamdulillah hari tu Hari Raya Haji, saya ada dapat beberapa kilo daging korban. Okay, yang ini daging korban. So hari ni dengan daging korban ni saya nak buat nasi biryani Okay, jom kita masak. Mula-mula kita masukkan ni minyak masak dengan minyak sapi. Resepi kali ni untuk lebih kurang 20 orang makan lah, lebih kurang macam gitu lah. Mula-mula kita tumis 4 sekawan ni, ada kayu manis. Kayu manis 3 batang, bunga lawang letaklah 4-5 biji, buah pelaga 10 biji dengan cengkeh 10 biji Okay, kita tumis-tumis sampai naik bau. Lepas dah naik bau, kita tumis hirisan bawang besar lebih kurang 300 gram saya guna. Okay, bila bawang dia dah keperang-perangan sikit, kita masukkan ni bahan blender ni. Bahan blender ni ingat saya masukkan 50 gram bawang putih, 3 inci halia, lepas tu 500 gram bawang merah. Okay, kita masukkan. Kita tumis macam biasa. Okay, lepas tu kita masukkan ni tomato ni. Tomato ni lebih kurang 4 biji. Korang potong lah, potong 4 ke, potong 8 ke, tak kisah. Okay, lepas tu kita masukkan lada besar warna hijau ni Saya guna lebih kurang 10 ke 12 biji tadi. Okay, video ni panjang sikit tau sebab saya nak share resepi ni. Okay, lepas tu kita ada daun pudina. Dengan ini daun ketumbar kita masukkan. Ni tak kisahlah berapa banyak, korang agak-agak je. Macam saya tak timbang tadi, saya main agak-agak je. Kita masuk separuh ni dulu, separuh bekas aiskrim ni. So kita tumis bahan-bahan ni sehingga layu sehingga layu. Dekat sini saya nak beritahu resepi nasi biryani ni saya share. Nasi biryani ni memang saya tak ada jual dekat restoran saya. Ini sahaja je saya share resepi. Korang jangan datang sini nak tanya, "Bang, nak nasi biryani, daging korban," kan? Minta maaf saya tak jual. Yang ini saya share resepi je. Resepi ni saya halalkan untuk semua orang. Okey, bila bahan tumisan ni dah hilang bau mentah saya masukkan ni rempah-rempah dia. Saya ada guna tambah sikit tomato puri lebih kurang 100 gram. Lepas tu sebut biryani saya guna lebih kurang 200 gram. Sebut cili saya letak dalam 20 gram dulu. Kalau kurang pedas nanti baru kita tambah kemudian. Okey, kita masukkan rempah ni. Air rebusan daging korban tadi. Okey, masukkan sikit untuk kita bernumis saja. Okey, lepas tu kita masukkan kambing korban yang dah direbus. Macam saya tadi, saya rebus lebih kurang 1 jam setengah bagi dia separuh lembut sebab kita nak sambung masak dengan rempah nanti. So kita tuang je. Lepas tu kita godak-godak dia. Okey, kita masuk sikit-sikit. Kenapa kau tak cakap dia tadi? Pembetulan tau, bukan daging kambing. Macam ini saya guna daging lembu. Tersasul. Sebab dekat kedai saya jual kambing. Yang ini bila nak masak daging tersebut kambing lagi. Sebenarnya saya guna lembu korban, bukan kambing korban. Okey, bila dia dah didih macam ini, kita masukkan 1 tin susu cair. Ini untuk kita bagi berlemaah dengan yogurt ni Yogurt ni korang ambil yang yogurt tanpa perisa. Jangan guna yogurt yang ada perisa strawberry tu, nanti jadi biryani strawberry pula. Yogurt ni lebih kurang berat dia 400 gram. Lepas tu saya masukkan ni gula Melaka 1 biji besar macam gini. Okey, saya malas nak anjurkan, kita masuk je. Lepas tu masukkan ni garam, gula pasir dengan sebuk cukup rasa sikit untuk tambah rasa dia. Gula dengan garam ni korang boleh adjust lah. Dekat ujung-ujung nanti bila dia dah masak, korang try rasa, tengok kalau kurang masin korang tambah garam sikit, kalau kurang manis adjust lah gula dia macam mana, ikut cita rasa korang. Kita masak lebih kurang setengah jam ke 45 minit untuk bagi kuah dia pekat sikit dengan bagi daging dia lembut sikit. Okey, bila rasa dia dah okey, dia punya manis, dia punya masin dengan dia punya pedas korang dah adjust okey. Last kali saya masukkan ini separuh biji lemon ni. Kita perahkan sikit je, jangan banyak sangat. Ni untuk naikkan rasa je. Godak-godak dia lagi. Saya setting daging ni jangan terlampau lembut lah sebab lepas saya rebus nasi, saya nak letak nasi dalam ni, saya nak biar dia dalam setengah jam lagi. Okey, lembut dia jangan terlampau lembut sangat. So, sambungan part tu saya akan tunjukkan cara-cara saya masak nasi biryani letak atas lauk daging korban biryani ni. Okey? Kalau korang nak part tu, komen part tu. Nak berangan? Mari.